Pernah tak korang rasa pelik? Gula dalam darah masih tinggi padahal dah jaga makan. Dah kurang minuman manis. Ramai tak tahu sebenarnya bukan sahaja makanan yang boleh sebabkan gula dalam darah naik. Ada beberapa faktor lain yang diam-diam ganggu hormon dan cara badan kita guna insulin. Pertama, bila hormon dalam badan tak seimbang, terutamanya hormon insulin dan kortisol, badan kita mula susah nak kawal gula. Insulin ni tugas dia masukkan gula ke dalam sel. Tapi bila hormon terganggu, sel jadi degil. Inilah punca insulin resistant walaupun kita dah jaga diet. Kedua, bila kita stres, badan akan hasilkan hormon kortisol yang tinggi. Kortisol ni bagus untuk survival mode. Tapi kalau berlebihan, dia buat hati keluarkan lebih banyak gula ke dalam darah. Jadi, makin stres, makin susah gula nak turun walaupun tak makan ataupun minum minuman manis. Ketiga, kurang tidur. Bila tidur tak cukup, hormon ghrelin dan leptin pun jadi kacau. Badan jadi lebih lapar, craving makanan tinggi gula dan sensitiviti insulin pun menurun. Jadi, esoknya bacaan gula mudah naik sebab badan kita masih dalam mood yang letih. Seterusnya, bila kita tak sihat, contohnya demam, jangkitan kuman ataupun ambil ubat tertentu, badan akan naikkan gula dalam darah secara automatik sebagai tenaga tambahan untuk lawan penyakit. Oleh itu, sebab masa kita sakit, bacaan gula tinggi kadang-kadang naik walaupun tak makan banyak. Seterusnya, aktiviti fizikal pun main peranan penting. Bila kita jarang bergerak, otot tak guna gula sebagai tenaga. Jadi gula tu kekal tinggi dalam darah. Senang je, makin aktif kita, makin senang guna semula gula yang berlebihan dalam badan. Seterusnya, perubahan hormon terutamanya untuk wanita. Bagi wanita pula, masa datang bulan ataupun menopause, hormon estrogen dan progesteron turun naik. Perubahan ini boleh ganggu cara insulin bekerja dan sebabkan bacaan gula tak stabil walaupun kita makan biasa-biasa saja. Okey, jadi kalau gula dalam darah susah nak turun, jangan terus salahkan makanan. Cuba tengok juga faktor lain macam stres, tidur, hormon dan juga aktiviti fizikal yang menyebabkan berlakunya kenaikan gula dalam darah. Semoga apa saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua untuk terus menjaga kesihatan.